Festival yang tengah jadi bualan ramai sekarang, Rain Rave Water Music Festival 2026. Di tengah-tengah pelbagai reaksi dan perdebatan, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Tiong King Sing tampil bersuara. Apa yang dia tekankan cukup jelas. Jangan jadikan semua perkara sebagai isu politik. Kalau semua nak dipolitikkan, macam mana ekonomi nak berkembang? Bagi beliau, program seperti festival ini bukan sekadar hiburan semata-mata, tapi juga peluang untuk bantu ekonomi, terutamanya peniaga kecil. Bayangkan, gerai makanan, vendor kecil, semua dapat peluang jana pendapatan sepanjang acara berlangsung. Cuba tanya peniaga, mereka gembira atau tidak dengan program macam ini? Menurut beliau lagi, festival ini diadakan bersempena cuti Hari Buruh sebagai satu ruang untuk orang ramai berehat, lepaskan penat selepas bekerja. Dalam masa sama, ada juga yang membandingkan festival ini dengan sambutan Songkran di Thailand. Tapi beliau cepat jelaskan, konsepnya berbeza. Ini bukan Songkran, cuma festival muzik yang ada elemen air. Namun begitu, satu perkara yang tetap ditekankan, soal sensitiviti. Beliau mengingatkan bahawa setiap individu ada pilihan. Kalau rasa sesuai, boleh hadir dan nikmati acara tersebut. Tapi kalau bertentangan dengan kepercayaan masing-masing, tak perlu paksa diri. Kalau rasa tak sesuai dengan pegangan, tak perlu datang. Isu keselamatan pula katanya sudah diberi perhatian sepenuhnya. Pihak berkuasa termasuk polis akan berada di lokasi untuk memastikan keadaan terkawal. Malah tindakan tegas akan diambil jika ada perkara yang melanggar undang-undang. Kalau ada yang ambil dadah, tangkap saja. Akhirnya, mesej yang cuba disampaikan agak jelas. Program ini dibuat untuk rakyat, tapi cara kita melihat dan menerima itu bergantung pada diri masing-masing. Dan sekarang, persoalan mula timbul di kalangan orang ramai. Festival seperti ini sebenarnya membawa manfaat atau lebih banyak kontroversi? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.